Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Shah Alam. Tuan Yang di-Pertua, saya tampil sekali lagi dalam kamar khas ini untuk membangkitkan isu kesesakan lalu lintas yang berlarutan di sepanjang Jalan Subang melibatkan Jalan Montfort, Persiaran Kerjaya dan Persiaran Sukan. Kesesakan ini bukan sahaja menjejaskan kelancaran pergerakan harian penduduk, malah memberi kesan langsung kepada produktiviti, keselamatan jalan raya dan kualiti hidup warga setempat. Isu ini telah lama disuarakan oleh penduduk dan pengguna jalan raya. Sebelum ini telah ada cadangan solusi dari pihak kementerian, tetapi saya belum mendapat maklum balas dari pihak kerajaan negeri maupun pihak majlis yang menjadi agensi pelaksana. Ini kali kedua saya membangkitkannya, tetapi dalam bentuk yang sedikit berbeza. Saya ingin mengangkat penyelesaian teknikal yang telah dikenal pasti oleh Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA, dalam sesi Town Hall mitigasi berimpak tinggi dan dirangkumkan melalui Pelan Induk Pengurusan Lalu Lintas MBSA, SATMAS. Ini bermakna permasalahan ini bukan lagi soal kekurangan kajian kerana kajian telah ada, tetapi soal keutamaan pelaksanaan. Berdasarkan pelan tersebut, bagi jangka masa terdekat iaitu tahun 2025, antara cadangan utama ialah pelaksanaan perubahan sirkulasi trafik melalui sistem laluan sehala one way, sistem yang melibatkan Jalan Subang, Persiaran Sukan dan Jalan Montfort. Di samping itu, pelarasan fasa dan masa lampu isyarat sedia ada turut dicadangkan bagi mengoptimumkan aliran trafik dan mengurangkan masa menunggu, khususnya pada waktu puncak pagi dan petang. Rajah yang dibentangkan dalam sesi Town Hall jelas menunjukkan bahawa penyusunan semula fasa lampu isyarat mampu mengurangkan konflik pergerakan kenderaan serta meningkatkan kecekapan persimpangan tanpa memerlukan pengambilan tanah baharu atau kos yang terlalu tinggi. Ini adalah langkah pragmatik yang boleh dilaksanakan segera. Bagi jangka sederhana sekitar tahun 2030, Pelan SATMAS menjangkakan pengurangan trafik di persimpangan ini hasil cadangan pembangunan lebuh raya Skyway. Namun, Tuan Yang di-Pertua, unjuran masa hadapan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menangguhkan penyelesaian semasa. Penduduk memerlukan kelegaan sekarang ini, bukan 5 atau 10 tahun lagi. Untuk jangka masa sehingga 2035, naik taraf persimpangan ini telah disenaraikan sebagai sebahagian daripada cadangan utama penambahbaikan rangkaian trafik Bandar Shah Alam secara berfasa dan mampan. Sehubungan itu, saya menggesa agar pelaksanaan cadangan tahun 2025 disegerakan, garis masa pelaksanaan dimaklumkan secara telus agar dapat dikongsi bersama dengan rakyat yang telah lama bersabar menanti penyelesaian kesesakan trafik yang semakin kritikal jika tidak ditangani segera. Tuan di-Pertua, pelan sudah ada, data sudah jelas. Yang diperlukan kini ialah keputusan dan kesungguhan semua demi kepentingan rakyat. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Shah Alam yang bertanya. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian ini dan JKR Negeri Selangor mengambil maklum isu kesesakan lalu lintas di sepanjang Jalan Subang, Persiaran Sukan dan Jalan Montfort Shah Alam. Dan beberapa pelan jangka pendek dan pelan jangka panjang telah dirangka bagi mengatasi masalah kesesakan tersebut. Berdasarkan pelan jangka pendek, cadangan utama ialah pelaksanaan perubahan sirkulasi trafik melalui sistem laluan sahala one-way system melibatkan Jalan Subang FT 3214, Persiaran Sukan dan Jalan Montfort. Sistem laluan sahala ini telah syaratkan dan akan dilaksanakan oleh pemaju perumahan Mori Park, Seksyen 13. Kerja-kerja menaik taraf laluan tersebut kepada laluan sahala telah ditender oleh pemaju Mori Park
dan dijangka bermula pada bulan April 2026 ini. Tempoh pembinaan dijangka tempoh pembinaan dianggarkan selama 21 bulan. Sehubungan itu, sistem one way ini akan hanya boleh digunakan anggaran pada 2028. Pelaksanaan cadangan ini dijangka dapat meningkatkan operasi persimpangan kepada level of service LOSA sehingga C daripada LOSF tanpa memerlukan pengambilan tanah baharu atau kos pembinaan yang tinggi. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menyelaras pelaksanaan cadangan jangka pendek ini bersama pihak berkuasa tempatan dan agensi teknikal berkaitan bagi mengurangkan kesesakan serta meningkatkan kelancaran trafik di kawasan berkenaan. Untuk pelaksanaan jangka panjang, Kementerian Kerja Raya bersama JK Malaysia sebagai agensi pelaksana sedang dalam proses melaksanakan kerja-kerja awalan bagi kerja awalan menaik taraf 3 persimpangan di Jalan Subang hingga persiaran Jubilee Park FT 3214 Petaling Selangor, reka bentuk dan pengambilan tanah yang telah diluluskan oleh agensi pusat di dalam Rolling Plan ke-5 Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2025. Skop kerja awalan ini yang meliputi kerja ukur tanah dan pemetaan utiliti, kerja sesiatan tanah, reka bentuk oleh perunding kejuruteraan awam dan struktur serta pengambilan tanah yang dijangka selesai pada tahun 2027. Projek ini kini di peringkat pelantikan perunding awam dan struktur bagi tujuan reka bentuk. Surat sudi terima iaitu SST kepada perunding telah dikeluarkan bulan Februari baru-baru ini 2026. Permohonan bagi kerja fizikal akan diangkat pada rolling plan ketiga Rancangan Malaysia ke-13 ini. Ya. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, kementerian ini juga telah melaksanakan program menaik taraf lampu isyarat sedia ada kepada lampu isyarat pintar Smart Traffic Light di Jalan Persekutuan seluruh Malaysia. Matlamat utama program ini adalah untuk meningkatkan kecekapan trafik dan mengurangkan masa perjalanan dan kesesakan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Melalui rekod pemasangan lampu isyarat pintar di negeri Selangor, sebanyak 27 lokasi telah dilaksanakan antara tahun 2023 sehingga 2025 ini dengan kos berjumlah 4.6 juta ringgit. Bagi lokasi yang dimaksudkan ahli yang berhormat tadi, sebanyak 8 lokasi persimpangan di laluan FT 3214 yang mana telah naik taraf lampu isyarat pintar dengan kos berjumlah 1 juta ringgit. Pelaksanaan lampu isyarat pintar yang telah dilaksanakan di laluan FT 3214 berjaya mengurangkan masa perjalanan sehingga 20%. Walau bagaimanapun, pelaksanaan lampu isyarat pintar ini memerlukan pemantauan berterusan dan kajian lanjut bagi memastikan keberkesanannya secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Shah Alam untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang sangat terperinci tadi. Saya ni kali pertama Tuan Di-Pertua masuk ke dalam kamar khas yang baru ni dan sangat bertuah kerana yang menjawab soalan saya ialah Yang Berhormat Menteri sendiri. Kalau sebelum ni timbalan Menteri yang jawab. Alhamdulillah, terima kasih. Sehubungan dengan program atau jangka pendek dan jangka panjang yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, saya juga mendapat maklum dari pihak MBSA bahawa cadangan mereka untuk mengadakan lebuh raya bertingkat ataupun skyway di tempat yang kita bincangkan tadi ini sudah mendapat perhatian daripada pihak kerajaan
Negeri, Exco Infra dan juga JKR Negeri Selangor. Saya ada bertemu dengan mereka dan dimaklumkan bahawa peruntukannya sudah juga dimasukkan dalam rancangan Malaysia. Saya tidak pasti, mungkin rancangan Malaysia yang ke-13. Jadi cuma jawapan mereka itu atas perbualan yang mungkin secara casual. Jadi kalau saya mendapat penjelasan sendiri dari Yang Berhormat Menteri coming from the horse's mouth, itu sudah tentulah lebih melegakan kami dan kita tahu bagaimana untuk memberikan penjelasan kepada penduduk Shah Alam yang saya rasa memang kira memahami tugas tanggungjawab kerajaan, cuma mereka inginkan penjelasan saja. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan sekali lagi terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Tuan Yang Di-Pertua, tindakan untuk menangani isu kesesakan ini bukanlah sesuatu yang hanya boleh dilaksanakan secara bersendirian oleh pihak KKR, Kementerian Kerja Raya. Ya. Ianya memerlukan koordinasi yang melibatkan pelbagai pihak lain, iaitu seperti pihak berkuasa tempatan PBT, Local Authority dan Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor dan pemaju hartanah di kawasan sekitarnya. Jadi setiap projek pembangunan yang diluluskan dan dilaksanakan hendaklah mengambil kira penyediaan jaringan jalan yang cekap dan lengkap dalam plan pembangunan projek yang terlibat tu. Jadi yang Di-Pertua, pihak berkuasa tempatan perlulah juga memainkan peranan dengan mensyaratkan kepada pemaju untuk melaksanakan kajian impak traffic TIA, Traffic Impact Assessment, untuk setiap pembangunan baharu supaya pembangunan yang dilaksanakan lebih terancang agar tidak menjejaskan kelancaran trafik di jaringan jalan sedia ada. Jadi PBT juga yang berkenaan perlulah membuat penambahbaik kepada melaksanakan koordinasi dengan pemaju hartanah di kawasan sekitar. Ini untuk menanggung kos secara bersama bagi pembinaan jalan susul, jalan sambungan baru di kawasan yang dibangunkan itu. Ini jelas. Jadi peringkat kami di Kementerian Kerja Raya, kami akan terus memberi kerjasama yang baiklah dalam memudah cara sebarang cadangan yang melibatkan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya seperti JKR dan juga agensi yang melibatkan mungkin CIDB dan LLM dan sebagainya kalau berkaitan dengan kepatuhan kepada keperluan dan spesifikasi yang ditetapkan Tuan Yang Di-Pertua. Ya. Jadi berkenaan cadangan projek lebuh raya bertingkat Kuala Lumpur Shah Alam, Skyway yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Cadangan projek tersebut adalah cadangan lebuh raya bertingkat baharu daripada swasta yang kita panggil unsolicited proposal yang dikemukakan bagi membantu mengurangkan masalah kesesakan di lebuh raya Persekutuan. Cadangan lebuh raya Skyway ini ia melibatkan cadangan jajaran lebuh raya 3 lorong, 2 hala yang akan dibina secara bertingkat sepanjang 18.4 km yang dibahagikan kepada 2 seksyen laluan sebagaimana berikut. Yang seksyen 1 bermula daripada lebuh raya Gatri dan berakhir di persimpangan Ebor, lebuh raya Elit dengan jarak laluan sepanjang 4.4 km. Seksyen 2 ni bermula daripada Plaza Tol Batu Tiga dan berakhir di persimpangan Kerinci, Kerinci Link dan lebuh raya SPE dengan jarak laluan sepanjang 14 km. Jadi 2 seksyen. Cadangan lebuh raya Skyway ini
akan membantu menyuraikan trafik dengan lebih baik dengan penyediaan kapasiti laluan tambahan yang juga akan dirangkaikan kepada laluan lebuh raya yang sedia ada. Jadi Kementerian Kerja Raya berpandangan cadangan Skyway ini sebagai antara cadangan-cadangan projek lebuh raya bertol baharu yang boleh memberikan keutamaan, boleh diberikan keutamaan oleh pihak kerajaan. Cadangan ini kita bolehlah beri cadangan ini keutamaan khususnya bagi mengurangkan kesesakan trafik di Lembah Kelang, sebab ini sangat membantu kalau kita tengok dia punya cadangan dia. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian Kerja Raya telah menerima cadangan projek lebuh raya bertingkat Kuala Lumpur Shah Alam, iaitu Skyway lah yang tadi. Jadi cadangan lebuh raya Skyway ini perlu diteliti selanjutnya terlebih dahulu, ya, di peringkat agensi pusat melalui jawatankuasa kerjasama awam swasta yang kita selalu panggil UKAS bersama-sama dengan agensi-agensi yang berkaitan bagi mempertimbangkan tahap kebolehksanaan projek tersebut. Sebab ini adalah yang kita panggil bukan perancangan kerajaan tapi unsolicited. Tapi kita tengok. Sekian, terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Shah Alam. Tuan Yang Di-Pertua, saya tampil dalam kamar khas ini untuk membangkitkan isu kesesakan lalu lintas yang berpanjangan dan semakin kritikal di Seksyen U16 Shah Alam, khususnya melibatkan kawasan persimpangan Elmina 3504 ke GCE dan pembangunan Elmina West ke Dash Expressway. Walaupun telah dibangkitkan sekian lama melibatkan libat urus pelbagai pihak, penyelesaian yang telah dikenal pasti masih belum dapat dilaksanakan akibat kekangan tadbir urus, khususnya berkaitan pembahagian kos dan kelulusan operasi dan penyelenggaraan atau ONM oleh pihak LLM dan Pro Lintas. Terdapat dua projek utama yang dirancang bagi menangani isu ini. Pertama ialah projek menaik taraf Clover Leaf sedia ada di persimpangan Elmina 3504. Kos pembinaan projek ini ditanggung sepenuhnya oleh Sime Darby Property dengan anggaran kos 16 juta ringgit dan merupakan satu projek secara CSR dan oleh pihak pemaju. Namun isu utama timbul apabila kos ONM dikenakan oleh pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Pro Lintas. Untuk projek ini, kos ONM asal dianggarkan 23 juta ringgit bagi tempoh 37 tahun. Diikuti cadangan kedua sebanyak 6.2 juta ringgit untuk 10 tahun. Kedua-dua cadangan ini telah ditolak oleh pihak Sime Darby Property berikutan kos pembinaan bagi menyiapkan satu gelong di persimpangan Elmina 3504 berjumlah 16 juta yang telah dilaksanakan secara tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR oleh pihak Sime Darby Property. Pihak pemaju juga telah bersetuju untuk menanggung keseluruhan kos projek ini, termasuklah kos tanah. Seterusnya, pihak Pro Lintas telah mengemukakan cadangan kos operasi dan penyelenggaraan ONM kali ketiga yang berjumlah hampir 21 juta ringgit bagi tempoh 35 tahun. Walau bagaimanapun, pihak Sime Darby Property sekali lagi merayu agar kos cadangan ONM tersebut dipertimbangkan semula kepada sekitar 12 juta ringgit bagi tempoh yang sama. Namun sehingga kini permit kerja masih lagi dalam proses pertimbangan oleh pihak LLM dan Pro Lintas dan masih belum diberikan selagi isu ONM ini belum dimuktamadkan sepenuhnya. Projek kedua ialah projek cadangan sambungan jalan dalam pembangunan Elmina West ke Dash Expressway. Kos pembinaan dianggarkan 100 juta ringgit oleh Sime Darby Property, manakala kos ONM oleh LLM dan Pro Lintas juga dianggarkan sekitar 100 juta ringgit. Setakat ini, projek ini masih di peringkat kelulusan reka bentuk oleh pihak LLM dan Pro Lintas. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menggesa agar kerajaan khususnya Kementerian Kerja Raya membawa LLM, Pro Lintas, MBSA serta pihak pemaju ke meja perundingan dengan kadar segera dan membuat keputusan yang tuntas demi kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat seperti yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia
yang di Pertuan Agong baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Menteri Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Yang Berhormat Shah Alam, Lebuh Raya Koridor Gatri GCE E35 sepanjang 25 km yang beroperasi mulai 2005 merupakan lebuh raya yang menghubungkan Shah Alam sehingga Karawang. Pembangunan lebuh raya ini adalah merupakan pemangkin kepada pembangunan sekitar di sepanjang jajaran lebuh raya berkenaan. Kelulusan konsep bersyarat yang kita panggil KKB, Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi cadangan menaik taraf persimpangan Alumina Clover Leaf telah dikeluarkan kepada pihak Samdabi Property pada 25 Oktober 2024 setelah menerima kelulusan dari Kementerian Kerja Raya. Manakala reka bentuk terperinci telah diluluskan oleh LLM pada 9 Julai 2025 dan surat pengesahan dokumen bagi tujuan pengeluaran permit kerja juga telah dikeluarkan kepada pihak Samdabi Property selaku pemaju bagi projek ini pada 21 Julai 2025. Pihak LLM telah mengkoordinasikan beberapa siri mesyuarat melibatkan kedua-dua pihak agar persetujuan bersama dapat dicapai terhadap kos O&M yang terlibat. Dan mesyuarat terkini yang membincangkan perkara ini adalah pada 4 Februari 2026. Lanjutan daripada mesyuarat ini serta perbincangan di antara pihak pengurusan LLM dan Prolintas pada 5 Februari 2026, pihak Prolintas secara dasarnya telah bersetuju terhadap kos ONM berjumlah 12.3 juta ringgit yang dicadangkan oleh pihak Samdabi Property. Atas persetujuan ini, isu berhubung kos ONM telah dapat diselesaikan di antara dua-dua pihak. Ya. Dengan penyelesaian ini, permit kerja bagi membolehkan pihak Samdabi Property memasuki tapak untuk memulakan kerja-kerja pembinaan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Kos ONM yang dimuktamadkan tersebut adalah penting bagi memastikan penyelenggaraan bahagian jalan dan aset yang diserahkan dilaksanakan mengikut piawaian operasi lebuh raya serta garis panduan LLM. Cadangan akses terus dengan Plaza Tol dari pembangunan Alumina West ke Lebuh Raya Dash untuk Tuan Samdabi Property ataupun City of Alumina Sdn Bhd telah mendapat kelulusan konsep bersyarat KKB daripada LLM pada 25 Oktober 2024 setelah menerima kelulusan daripada Kementerian Kerja Raya. Jadi skop kerja yang terlibat bagi cadangan ini adalah meliputi pembinaan tanjakan RAM daripada Lebuh Raya Dash ke jalan dalaman pembangunan Alumina West, Plaza Tol beserta fasiliti tol dan kemudahan-kemudahan lain yang terlibat. Sebagai organisasi yang menjaga kelestarian lebuh raya, keselamatan pengguna dan integriti struktur lebuh raya menjadi keutamaan pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Dan pada masa ini, projek cadangan akses bertol ini dalam proses untuk mendapatkan kelulusan reka bentuk terperinci. Pihak LLM dengan kerjasama pihak Prolintas dan pihak pemaju dalam tindakan memperincikan aspek teknikal dan reka bentuk penyambungan yang terlibat. Ya. Jadi proses ini sangat penting dalam memastikan sambungan tersebut memenuhi piawaian keselamatan lebuh raya bertaraf antarabangsa. Jadi sebarang sambungan baru, interchange, perlu melalui simulasi trafik dan audit keselamatan jalan raya yang ketat agar tidak berlaku bottleneck atau risiko keselamatan kepada pengguna lebuh raya. Pada ketika ini, reka bentuk terperinci yang
terlibat sedang di peringkat penyediaan oleh pihak perunding kepada Sime Darby Property untuk penambahbaikan bagi pematuhan kepada spesifikasi reka bentuk sebelum dikemukakan semula kepada pihak LLM untuk kelulusan. Berkenaan kos pembinaan akses bertul dan kos operasi dan penyelenggaraan O&M yang terlibat, pihak LLM belum menerima sebarang makluman rasmi bagi anggaran jumlah kos-kos tersebut daripada pihak prioritas ataupun pihak Sime Darby Property. Jadi anggaran kos O&M hanya akan dapat ditentukan berdasarkan reka bentuk terperinci yang akan diluluskan dan berdasarkan had sempadan penyelenggaraan LMR yang akan ditentukan kelak. Perkara ini juga telah termaktub dalam perjanjian konsesi yang menyatakan bahawa mana-mana sambungan jalan masuk dan mana-mana struktur persimpangan atau kemudahan yang berkaitan hendaklah dibina dan diselenggara atas kos dan pembelanjaran pihak pemaju. Jadi pihak LLM memahami dan bersimpati dengan kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar. Jadi pihak Kementerian Kerja Raya dan LLM komited untuk memberikan kerjasama penuh dalam mencari solusi tuntas bagi mempercepatkan pelaksanaan projek ini demi kesejahteraan rakyat dan kelancaran trafik di kawasan sekitar. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Shah Alam untuk ajukan soalan. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang sangat terperinci, dan saya sesungguhnya berterima kasihlah kepada Kementerian Kerja Raya dan LLM di atas intervensi untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan kos penyuraian trafik di Denai Alam itu untuk memastikan bahawa kerja-kerja dapat dimulakan. Namun dalam masa yang sama, Yang Berhormat Menteri, kita tahu sehingga kita menunggu kerja-kerja itu dilaksanakan dan ianya selesai, mungkin kita boleh juga melakukan sedikit intervensi interim measures untuk keadaan sekarang ini. Jadi saya ingin bertanya, bolehkah pihak KKR ataupun LLM usahakan agar lencongan dari Denai Alam ke Lebuh Raya Gatri yang menuju ke Shah Alam itu ditutup, kerana itu yang menyebabkan bottleneck berlaku, dan tetapkan satu lampu isyarat yang kehadapan sedikit di persimpanan di lampu isyarat Johor Waki digunakan untuk tujuan pusingan U bagi memasuki Lebuh Raya Gatri. Jadi pada pandangan saya yang tidak berapa mahir dari segi trafik ini, ia boleh memastikan tidak ada berlakunya trafik build up sepanjang pergerakan keluar kenderaan dari Denai Alam ke Lebuh Raya Gatri ataupun yang sebenarnya mereka nak menuju ke NKVE. Dan berkenaan dengan sambungan Denai Alam Elimina ke Dash itu, adakah kerajaan mempunyai sasaran jangka masa dari segi pelaksanaan atau sasaran untuk ianya disiapkan? Terima kasih. Ini betul. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Shah Alam. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, penelitian awal terhadap cadangan menutup laluan daripada Denai Alam di Lebuh Raya GCE bagi kenderaan menuju ke Shah Alam dan melencongkan trafik tersebut untuk membuat pusingan U di persimpangan lampu isyarat berhampiran Johor Waki, mendapati ianya akan memindahkan masalah kesesakan yang berlaku tersebut ke persimpangan lampu isyarat di Johor Waki. Jadi keadaan ini akan menyebabkan tempoh menunggu di persimpangan lampu isyarat di Johor Waki akan menjadi semakin panjang,
dan terdapat kemungkinan ia menyebabkan tailback, yang kita panggil tailback, yang panjang sehingga ke laluan yang dicadangkan untuk ditutup tersebut juga. Jadi dia ada, bukan boleh jadi solusi lah, mungkin berlaku yang lain nanti. Jadi walau bagaimanapun, cadangan ini akan diteliti, ya, dan dibincangkan lebih lanjut lah bersama-sama JK Selangor, ya, melalui kajian dan analisa trafik yang lebih terperinci atau melihat kepada cadangan bagi menyelaraskan menyelas semula lah masa menunggu di persimpangan lampu isyarat yang lebih yang terlibat berdasarkan kepada kajian analisa trafik yang akan dilaksanakan. Jadi kita masih juga nak buat analisa lah untuk kita berpuas hati dengan apa sebenarnya nanti kita boleh buat. Jadi bagi pelaksanaan persimpangan baru Elimina West sebagai laluan susur keluar dari Denai Alam dan Elimina memasuki ke Lebuhraya Dash sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi, ianya masih di peringkat reka bentuk terperinci oleh perunding yang terlibat, ya, in the process. Jadi Kementerian Kerja Raya dan LLM dimaklumkan bahawa pihak Sime Darby Property merancang untuk memulakan pembinaan bagi cadangan sambungan jalan ini pada awal tahun 2027 dan menjangkakan untuk menyiapkannya pada penghujung 2028. Jadi inilah makluman yang saya boleh kongsikan dengan Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, dengan itu tamatlah